Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita cuma tengok market update Market update hari ni. Sebentar ya. Kita tengok Unisem. Unisem nampaknya kat sini mungkin kita boleh ni marking di sini. Kalau entry sini. Tapi kalau entry situ M15 tunggu dia buat MR ni lah. Kalau nak confirmation lah, dia dah naik. Kalau nak confirmation lagi, dia buat MR tertib maknanya mid BB MR 50, MR 100, MR 200, betul-betul dia dah naik lah. Okey, kita pergi lagi untuk MCMN. MCMN ni nampak tak berapa cantik lah. Nampak dia punya MR pun terbalik. Tak berapa cantik tu ni. CHB nampak okey. Kita tengok M15. MR dia pun tak tertib lagi MR 200 mesti ke atas Kalau nak masuk dulu pun boleh lah. Cuma dia jaga cut loss lah. Cut loss apabila dia price jatuh bawah low BB ni, M15 kita tak jadilah. Okey, kita tengok lagi. Ini pun tengok M15. M15 pun nampak macam cantik ni. Dia nak buat MR tertib lah. Nampak cun. H4 tengok Taan Inari. Samaidin. Kalau macam ni, Samaidin mana tempat kita entry? Kat sini contoh dekat list ni. Sebab dia berulang-ulang kan, pattern yang berulang-ulang. Petronas Chemical ni tak confident lah kalau nak masuk pun. Dia punya bentuk tu tak cantik lah. Ni kalau nak masuk sini, kena pastikan apa? MR 15, MR tertib. Tapi MR tak tertib lagi risiko lah kalau misalkan dia boleh turun ke bawah lagi dah. Okay, off hour NE sini belum boleh entry. Nanti sini pun cuma tengok M15 dia. MR tak cantik lagi cuma signal signal confirmation dia MR tertib di M15. Signal dia tu signal lah. Okey, macam ni signal. Tengok M15 confirmation dia tak ada lagi confirmation. Dia masih berlegar-legar lagi. MSC tahu cantik lah MSC ni. SCGBHD sini kau nak masuk pun tengok M15. Dia tak berapa mencapah lagi. Garisan MR tu tak mencapah lagi Dia lebih cantik kalau mencapah. Kita tengok bawah H4 KFIMA anggap daun terus. Tak cantik lah, tak berani. Ashlyn M15
ekor Ajia pun tak cantik ni, sideway Isen Isen QL QL kau nak masuk sini ya. Stratus nampak okey tak? Tengok weekly okey tak? Forward SOP LSH LSH tak cantik lah, tak cantik. Bitrok nak dia dia macam ni kan, entry antara mid BB ke low BB kan. Kita tengok M15 ni sini kan, ni MR tak tertib ke sini MR tertib lah, tengok naik melakukan kenaikan situ. Okay, VS Tech Fronken boleh tak kau nak tengok sini? Boleh, cuma M15 ni lah, pastikan dia malatip boleh je. Tapi ni M15 tak ada confirmation, tak ada ni. Signal lah ada. Entah signal ada dah tu. Tengok 15 ni, big ni, tak cantik lah 15 dia. Tak cantik. Power Hai ni boleh kan ni. Tengok M15 tapi M15 pun macam tak ada arah. M15 ada tak confirmation? Tak ada juga, tak ada confirmation tak ada. Okay, power tak cantik lah power. Winah naik dah, naik tinggi dah. Echo tak cantik lah, macam ni Echo ni cantik. Lufu tengok M15 pada MR tak cantik lagi lah. H4 tengok attack dia okey, cuma tengok M15 dia dah MR tertib lah. Okey, ya itu saja untuk 10 BNB. Terima kasih. Assalamualaikum.